ni I nak bagi tahu korang 5 pantang larang orang Cina masa kita beli rumah. Sebab recently kawan I nak cari rumah baru. So kita pun pergi cari satu feng shui master lah. And at the same time, I pun belajar sikit-sikit lah dari conversation itu. So pantang larang pertama, elak rumah yang menghadap terus dengan T-junction. Dalam feng shui, dia dipercayai boleh bawa masalah kesihatan dan kemalangan. Pantang larang kedua, elak rumah yang bertentangan dengan hospital, tokong ataupun tanah berkuburan. Sebab tempat-tempat macam ini ada banyak aura-aura negatif. Dia memang tak sesuai untuk kehidupan harian. Pantang larang ketiga, elak rumah yang berada di dead end. Walaupun rumah kat dead end itu nampak sangat private kan, tapi orang Cina percaya tenaga positif kat dead end itu tak berapa baik. So rezeki memang susah nak datang. Pantang larang keempat, elak pintu utama yang berhadapan terus dengan pintu belakang. Kalau pintu utama awak hadap dengan pintu belakang awak, maksud dia rezeki masuk dalam pintu utama akan terus keluar dari pintu belakang. So rezeki itu memang tak sempat nak duduk di rumah lah. Pantang larang kelima, elakkan tiang ataupun pokok-pokok yang besar betul-betul depan pintu utama. Sebab kalau ada benda besar di depan pintu utama kan, itu rezeki ataupun tenaga yang baik tidak dapat masuk pintu awak. So kalau ada pokok-pokok yang besar, sila potongkan dia.